Okey guys, berita baik kepada korang yang sedang mencari MPV 8 seater. Okey, depan saya ni adalah model Alphard S tahun 2022 yang 8 seater. Okey, kalau korang tengok depan ni, grill depannya okey dah ditukar yang bentuk macam spider. Okey, yang ni bukan tukar dekat Malaysia, yang ni owner dari Jepun yang tukar sendiri. And then apa lagi yang menarik dekat kereta ni yang korang akan dapat beli kereta ni, tengok. Okay, rim pun dia dah tukar lah. Okay, rim dia dah tukar kepada saiz 18 inci. Kalau ikutkan model kereta ni saiz 17 inci saja. Krim color chrome lah, memang lawa guys. Okay, ada brand bukan tak ada brand. Okay, untuk dalaman dia memang lawa guys. Tengok, walaupun seat asal dia fabric, tapi owner dekat Jepun dah tambah sarung leather. Okay, warna coklat lah, coklat hitam. Nampak lagi nampak apa ni, orang cakap lagi nampak mewah kereta ni. Okey, untuk kereta ni mileage dia baru dalam 53,000. Okey, tu. So untuk dalam pula lagi satu yang bestnya, kereta ni datang sekali dengan sunroof guys. Okey, dengan roof monitor. Apa lagi yang korang dapat, tengok guys. Kapet dalam ni sangat lain dah. Okey, dia dah tambah lagi. Okey, kita tengok belakang pula. Okey, tengok kapet dalam ni pun dah ada tukar dah. Bukan color hitam, dia color coklat-coklat. Ada dua lapis lagi. Alright, so kereta ni nampak lagi mewah lah. Okey, walaupun kereta ni 8 seater, dia dah nampak lagi eksklusif dalam dia. Alright, so untuk model ni sebenarnya dia tidak ada power boot, tapi owner dekat Jepun dah tambah lagi guys, power boot. So korang akan dapat jackpot lah kereta ni. Okey, kereta condition memang cantik lagi. Okey, walaupun mileage dalam 53,000, itu tak ada masalah. Okey, so guys, korang berminat cepat-cepat hubungi saya. Okey, memang jackpot kalau korang dapat kereta ni. Semua dah ditukar. Okey, see you. Assalamualaikum.